Statistik menunjukkan dalam 25 hingga 30% rakyat Malaysia ada katarak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita hari ini sekali lagi di ruangan Doktor Cakap. Saya Dr. Musha dan bersama saya co-host Ms. Fah and also our guest speaker Dr. Helen. Hello. Bersamaan daripada hari ini. So hari ini kita nak bincang sesuatu yang sangat lazim di kalangan pesakit yang meningkat usia dan juga mak ayah kita, which is on cataract. Kalau kita bincang pasal cataract ni rasa semua orang tahu, tapi kita akan bincangkan lebih detail tentang apakah pilihan-pilihan kanta yang ada untuk pesakit-pesakit yang menjalani pembedahan katarak. Hai Dr. Helen, selamat datang. Hello. Hari Doktor apa khabar? Baik sangat. Okey, so doktor sekarang dekat mana bekerja? Sekarang bekerja dekat KPJ, Okey. Pusat Pakar Mata dan juga Datuk Hussein On National Eye Hospital. So hari ni kita nak bercakap tentang katarak. Ya. Itu benda yang doktor tengok tiap-tiap hari. Saya ada soalan dekat Boleh. doktor. Okey, selaput dan katarak ni apa bezanya doktor? Itulah selalu orang sebut selaput kan. Ya. Kadang selaput kadang katarak kan. Betul. So selaput tu sebenarnya dia term istilah biasa. Macam kita cakap sakit mata, term betul medical dia conjunctivitis. So selaput tu ialah katarak. Medical kita sebut katarak. So ia terjadi bila kanta dalam mata kita ada satu kanta. Kanta tu semua orang ada. Kanta tu sepatutnya dia clear, dia jernih. Okay. Bila kita berusia, kanta tu akan jadi keruh. So kita nama dia katarak. So dia sebenarnya dia bukan selaput yang tumbuh. Dia ialah kanta dalam mata tu dah jadi keruh. Okey doktor. So bendanya adalah sama sajalah doktor. Cuma orang je lah yang panggil berbeza. Betul. Cumanya nak bagi tahu satu Fah. Ada lagi satu jenis selaput yang tu memang selaput. Dia macam satu layer isi yang tumbuh dekat bahagian luar mata. Yang tu nama dia pterygium. So kadang-kadang orang confuse selaput yang dekat luar ke kat dalam. Kalau macam Chinese kan dia akan cakap selaput luar atau selaput dalam. Selaput dalam tu katarak lah. Faham. Okey, terima kasih doktor. Kalau apa dipanggil dalam bahasa Mandarin kata ni selaput. Painai Chang. Painai Chang is the medical term. Okay. Tapi sama juga Chinese pun cakap mok juga. Mok tu yang selaput. I see. Yen mok. Yen is mata. Yen is mata. Kita belajar perkataan baru hari ni ya. Betul. Doktor, selain daripada faktor penuaan, ada ke faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan selaput katarak ni? Ya, ada. Tapi kebanyakan masa dalam 80% pesakit yang kita tengok ialah faktor penuaan. Okay? Faktor-faktor lain seperti orang yang kencing manis. Kencing manis dia akan dapat katarak yang lebih awal. Okay. Yang ada penyakit lah. Betul. Penyakit mata lain-lain macam radang dalam mata ataupun penggunaan steroid yang berlebihan. Sama ada dari segi bentuk ubat titik ataupun ubat makan steroid. Okay. Kes-kes cedera. Ataupun budak-budak yang memang dilahirkan ada katarak. Kanak-kanak pun boleh kena katarak ya? Betul. Kadang-kadang selalu disebabkan ada jangkitan kuman semasa melahirkan. Masa dalam kandungan lah. Tapi ada beza tak yang katarak orang tua dan budak? Ya, ada beza dari segi dia punya physical structure tu. Kalau orang tua ni keras sikit. Kalau kanak-kanak macam jelly. Jelly. Tapi gejala dia sama. Gejala. Dari segi simptom. Simptom dia sama betul. Kurang nampak lah. Sebab kanta kan mata katarak tu ialah kanta dalam mata tu jadi keruh. So dia tak nampak. Tapi kalau orang tua dia boleh cakap tak nampak. Kalau budak-budak doktor? Kalau budak-budak selalu kita buat pemeriksaan ataupun ibu bapa akan cakap anak dia macam bila tengok nak perlu tengok dekat-dekat ataupun abnormal head posture kadang dia buat macam ni. Selalunya melalui pemeriksaan masa dilahirkan, baby kita akan buat pemeriksaan. So semua baby akan lalu pemeriksaan masa lahir. Betul. Lepas tu biasanya masa sebelum start sekolah tu dia orang dah ada screening. Betul kan. Complain kan. Maksudnya tak nampak dalam kelas ke apa dan sebagainya lah. Doktor, biasanya berapa peratus rakyat Malaysia di Malaysia ni yang kena katarak ni doktor? Statistik menunjukkan dalam 25 hingga 30% rakyat Malaysia ada katarak. Dan in fact katarak ni ialah salah satu punca utama
Rakyat-rakyat kita tak nampak, buta. It's one of the Hmm. cause of the blindness. Mm. So itu sangat penting sebab ramai lagi yang di dekat kawasan luar bandar tu ada pesakit yang ada katarak. Tapi cuma dia orang tak datang. So Sebenarnya Tapi kalau penting. pergi pada katarak ni kan, katarak rawatan kan, selalunya pesakit akan kata Hmm. kalau ikut pilihan-pilihan rawatan tu, ada pesakit yang tanya pasal ubat titik boleh hilang ke tak. Itu dia kata, mitos. Itu mitos sebenarnya ya. Rawatan katarak hanya satu, iaitu pembedahan katarak. Kena buang kan. Ubat titik tak boleh. Ubat Tak akan titik, boleh ubat merawat. makan ke tidak akan merawat. Vitamin ke semua tak akan merawat. Jadi kalau siapa-siapa yang beli dekat luar sana, beli ubat ni boleh itu hilangkan tidak benar. katarak tu. Tak boleh percaya lah doktor. Okay, Okay. So kita bercakap pasal yang operation cataract lah. Ya. So cataract tu ialah bila kanta dah jadi keruh, kita kena buang dia. Kita kena bersihkan Cara rawatan dia. Cara rawatan dia ialah yang kita panggil phacoemulsification, iaitu menggunakan teknologi ultrasound. Okay, kita buat bukaan kecil sahaja dalam 2.4 mm dekat bahagian kornea tu, bahagian antara mata hitam dengan mata putih. Kecil, lepas tu masukkan macam pen, probe tu, lepas tu sedut. Katarak tu akan keluar ya. Kanta bila kita dah buang, kita tak boleh biar macam tu. Sebab ada pesakit yang cakap, boleh tak kalau tak nak letak kanta? Tidak. Tak Sebab boleh. kalau tak letak, tak nampak lah kan. So kita akan masukkan kanta tiruan, kanta palsu yang selamat dipakai dalam mata untuk selama-lamanya kalau tak ada apa-apa yang berlaku. Dia ada beberapa jenis kanta ke doktor? Betul Fa. Kanta basically ada banyak jenis kanta, tapi basic kategori tu ada 3, iaitu kanta monofocal, kanta multifocal. Antara monofocal dengan multifocal tu ada pertengahan tu kita panggil dia EDOF, extended depth of focus. Okay. Monofocal tu boleh faham. Monofocal tu perkataan mono maknanya satu, fokus. So satu fokus sahaja, sama ada tengok jauh atau dekat ataupun pesakit nak pilih yang dekat. Okay. Kalau pilih kanta multifocal, dia boleh tengok jauh, pertengahan dengan dekat lah. Semua distance Bila Jadi kata jauh tu apa maksud jauh? Pertengahan apa maksud dia? Jauh tu maksudnya terutamanya masa driving. Jauh boleh nampak jauh. Jauh kan, paling jauh lah. Kalau dalam pemeriksaan kita 6 meter. Itu kira jauh. Okay. Lepas tu pertengahan seperti laptop, bila kita tengok komputer, laptop, ataupun masa memandu kita tengok dashboard, ataupun masa memasak kita potong sayur, itu pertengahan, jarak pertengahan. Dan ada jarak dekat lah. Jarak dekat ni of course lah yang handphone, paperwork, buku-buku kita membaca. So ada tiga jarak yang penting dalam hidup kita, jauh, tengah dengan dekat. So berbalik kepada topik yang kita bincang tentang kanta tadi. Kanta yang multifocal dia boleh semualah, jauh, tengah, dekat ya. Maksudnya kanta multifocal tu lebih bagus lah doktor. Sepatutnya kan kita dengar dia memang bagus. Yes, kan? Dia memang bagus ya. Tapi dia kena tengok orang. Jadi tak semua orang boleh sesuai. Yang penting doktor akan check dulu. Doktor akan tahu apa you punya demand. Macam Fani buat apa tiap-tiap hari? Okay, adakah you memandu waktu malam? Adakah you jenis yang suka duduk kat rumah, tengok komputer saja? Lepas tu doktor akan discuss. Advice lah. Akan discuss macam advice. Dia akan custom made. Itu special dia. Kena tengok lifestyle apa you custom made. buat. Wow. So kalau kita customkan to the patient kan. Custom to the patient, that's the more important. Macam custom spec lah doktor Nak buat spec lah ni. Yes, betul. Nak buat spec tu. Okay. So yang kanta yang pertengahan tu pun bagus. Dia agak terbaru di market. Yang mana dia boleh tengok jauh, pertengahan paling best. Dengan dekat dia tak akan kecil sangat, tapi best lah untuk macam biasa-biasa nak isi borang ke, pergi overseas nak setakat tengok cepat. Kita tak perlu selalu cari multifocal lah. EDOF. EDOF. Doktor, daripada segi rawatan yang macam doktor sebutkan kanta-kanta tadi tu, dia harga dia adakah berbeza ataupun yes, betul. Sama je doktor? Yes, betul. Disebabkan teknologi kan. Kalau yang paling basic tu, of course harga yang paling basic jugalah. Kalau multifocal, dia ada banyak range juga. Dia tengok brand juga. So harga dia lebih tinggi.
Tapi maksudnya kalau monofocal ni dia dapat satu jarak. Maknanya lepas operation dia masih perlukan cermin mata untuk tengok dekat. Betul. Itu beza dia kan sebenarnya. Itu beza, So kalau kita buat monofocal maksudnya untuk tengok jauh saja, dekat dia akan pakai cermin mata. Tapi ada juga pesakit yang dia rabun jauh yang tinggi. Lepas tu dia tak nak kalau orang yang rabun jauh tinggi, bila dia tengok dekat dia best. So lepas kalau kita buat cataract, kita buat monofocal, dia jadi jauh boleh, dekat dia tak boleh. So kalau kes macam tu saya akan nasihatkan, nak tak kalau tinggal power sedikit, kita tak nak buang power habis ya. Kita tinggal dalam 150 rabun jauh. Dengan tujuan lepas buat nanti dekat dia tak perlu pakai cermin mata. Tapi jauh dia pakai lah. So sama dia pilih dekat ataupun pilih jauh. Monofocal lah. Untuk monofocal. Untuk monofocal. Tapi kalau pilih multifocal terus, kalau perlu pilih tak pakai cermin mata lepas? Sepatutnya memang tidak perlu. Tapi kita tak janji 100%. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada lagi sedikit power. Seperti 25, 50. Sedikit saja kan? Tapi pesakit tu dia nak tengok clear. Bagi dia 25-50 tu tak okey. So kita tak boleh janji 100%. Dia bergantung kepada patient punya aktiviti kot, suppose kan. Betul. Bergantung pada aktiviti, bergantung pada the demand. Lagi satu, bila multifocal, kanta multifocal, when it comes to near, dekat, kita tak janji juga. Sebab kalau yang halus-halus kecil tu, dia bukan kanta kurniaan Tuhan kan. Macam mana pun dia kanta palsu. Yang halus sangat tu macam botol-botol ubat, ingredient tepung tu kadang-kadang kalau tak dapat, kena tambah dengan cermin mata untuk membaca. Kecil sangat lah. Tapi tujuan kita buat multifocal ni semua untuk kesenangan sahaja. Convenient. Dia mengurangkan kebergantungan tu kan. Yes. To reduce the dependency of the spectacles. Dan biasanya doktor, rawatan-rawatan macam ni, dia proses penyembuhan dia tu lama tak doktor? Macam mana proses penyembuhan dia? Ada pantang makan ke? Ataupun kan biasa kan doktor kan? Pantang tu makcik-makcik datang. Betul. Cataract operation sekarang ni dia sangat common. So dia punya sembuh tu, masa untuk sembuh tu cepat. Okay. I would say dalam masa seminggu macam tu, pesakit dah boleh nampak dalam 80 hingga 90% dia punya vision ya. Tapi nak kata nak sembuh sampai yang betul-betul stable, soalnya standard je 1 bulan. Bila patut buat cataract operation? Boleh tak kita tangguh lah tahun depan, 2 tahun lagi? Kan kalau senang nak cakap, bila cataract tu dah ada dan dia mengganggu aktiviti harian, seperti bila nak driving, bila nak bawa kereta dah kurang nampak. Nak tengok TV pun tak clear macam tu ya. Setengah cataract dia awal-awal tu dia akan menyebabkan pesakit nampak jadi double, 2. Objek jadi double ke doktor? So bila kes dah macam tu memang kena buat lah. Kalau senang nak cakap, pesakit selalu datang tanya berapa peratus. Ya, betul. I akan cakap dalam 50%. Dalam 50% and above tu memang nampak gaya dah tak boleh lari. Kena buat. Mengapa nak buat awal? Okay, bila kita buat awal sebagai doktor, cataract tu dia tak keras lagi. So bila kita buat pun senang. Kita nak sedut buang cataract lebih senang. Kalau tunggu, bila dah lama dah keras, bila kita nak buang pun susah. So takutlah kan, bila dah keras of course lebih susah. Kalau keras tu doktor dia lebih berisiko lah maksudnya. Ya betul, risiko akan lebih tinggi lah. Sebab kita kena gunakan phaco tu, kita kena buka dia punya power kan, buka dia punya energi kuat sikit. So seeloknya kalau dah nampak objek double ke apa, drive dah rasa tak selesa, better buat terus lah. Tak perlu nak tanggung-tanggung. Kalau buat awal, enjoy awal. Betul tak? Nanti betul. in the end, satu orang nanti pun kena buat juga kan. So buat awal, enjoy awal, risiko pun rendah. Ada juga orang cakap, kenapa dulu nenek saya tak pernah pun ada cataract, kenapa you suruh saya buat operation cataract macam tu kan. Sebab nak cakap, sebab zaman sekarang kita banyak menggunakan vision kita. Our visual demand is different kan. Semua vision, tengok handphone, tengok waist lah, memandu lah, pergi sini pergi sana. Handphone padahal dia punya phone kecil je kan. Dulu padahal tak ada kan. datuk moyang kita dulu kan, dia orang duduk rumah, masak-masak, makan-makan macam tu. So the demand is different now. Sakit tak doktor rawatan dia? Macam orang takut kan, sakit ke ni Dr. Musha kan. Buat cataract operation, kita bagi ubat bius, kita bagi ubat bius titik,
Atau kadang-kadang kita cucuk dalam mata. Tak Tapi rasa masa cucuk lah. tu tak rasa. Ramai-ramai cakap tak sakit, cuma ada rasa tekanan sedikit, rasa masuk air macam tu, rasa orang pegang-pegang macam tu, memang agak biasa. Dan operation sekejap saja. Berapa minit, doktor? Dalam 15 minit hingga 30 minit lah. Lebih sekejap. kurang macam tu. Ya. Kita tak abuse badan, kita abuse mata sahaja. So boleh dengar orang Tapi cakap. boleh juga nak abuse badan. Nak abuse Ada badan orang boleh. takut, doktor. Ada pilihan. Orang nervous lagi. Yes, betul. Kalau saya sendiri saya tidur kot. Tak tidur. Tapi tak sakit lah, doktor. Ya, basically memang tak sakit Basically dia lah. tak sakit. Rasa tekanan sedikit tu memang biasalah. Ya. Proses Saya mungkin nak tidur bukan sebab operation tu okey, tapi saya ni memang jenis geli. Ramai orang cakap geli kan sebab mata kan. Ya. Sangat takut lah mata ni kan. Macam orang rabun lah, doktor kan. Dia takut nak buat lasik walaupun ada duit. Sebab dia orang takut berkaitan mata. Okay, terima kasih, doktor. Yang bagusnya orang yang cataract operation ni untuk orang-orang yang power tinggi. Bila kita buat cataract operation, kita letak kanta. Sekali tu kita akan betulkan power. So yang bestnya. So, jadi mereka akan tak payah pakai spek dah lah, doktor. Kalau orang yang power tinggi tu. Tapi tak 100% garanti lah macam saya cakap tu lah. Bergantung pada keperluan masing-masing. Tapi kalau orang muda boleh jugalah kalau macam tu. Orang muda sepatutnya kalau kita by theory boleh lah kan buat cataract operation. Tapi doktor tak advise lah. Tak advise sebab kanta asal tu macam mana dia tak boleh lawan dengan kanta yang tak original kan. Dari segi visual quality, dari segi kontras, dari segi brightness, dari segi colour, kanta tiruan dia lain sedikit. Dia tak rasa original. Dia tak boleh lawan. Nampak kan. Orang muda ni just because they don't want glasses. Tapi untuk orang muda lah rawatan lasik lah kan yang kita doktor lain boleh buat rawatan lasik. Betul. Doktor, Fa nak tanya, kalau macam katarak ni, kalau kita biar lama bahaya tak, doktor? I mean like macam mungkin boleh menyebabkan buta. Ya, betul Fa. Kalau terlalu lama dia akan boleh menyebabkan katarak itu dah terlalu keras kan. So dia boleh menyebabkan tekanan mata tinggi. Dia akan jadi glaukoma. Glaukoma nama dia. Glaukoma. Kalau tekanan tinggi jadi glaukoma, lepas tu boleh merosakkan saraf kat belakang, boleh jadi buta lah. Buta yang teruslah. Tapi buta yang boleh dirawat ke, doktor? Kalau jadi yang glaukoma, buta yang tak dapat di reverse. So dia boleh dirawat tapi penglihatan tu akan datang balik. Tu susah. Alright. Bahaya ya. Lagi satu, katarak yang dah terlalu keras tu boleh menyebabkan radang. Radang, mata jadi merah, sakit. So tak elok macam tu. Tak elok. Lagi satu, kalau dapatkan rawatan segera jugalah sebenarnya. Kalau katarak tu terlalu keras, susah doktor nak buat. Bila susah, risiko lebih tinggi. So elok bila perlu, doktor nasihat je, perlu buat terus, tak payah nak tangguh-tangguh. Betul. Doktor, macam biasanya after pembedahan dah tukar kanta dan sebagainya, adakah katarak itu boleh datang balik, doktor? Okey, katarak tak akan datang balik. Bila dah buang, dia dah buang lah, dah masuk dalam mesin, dah hancur dah. Okey. Tapi yang selalu kerap juga berlaku ialah apa kita panggil tu kanta kan. Kanta kita masuk dalam mata, dipegang daripada satu kapsul tu. Kita masuk dalam kapsul tu. Kantung dia. Betul, dia punya kantung. So apa jadi, kantung tu lama-lama dia akan jadi kotor. Tu pun tak semestinya berlaku. Dalam 20 hingga 30% peluang boleh jadi macam tu. Bila jadi macam tu, macam orang cakap secondary cataract lah. Kan cataract dah datang balik. Tapi bukan, sebab kanta tu belakang tu dah kotor. Perlu buat laser, rawatan laser. Untuk simple mencuci. sahaja. Bukan operation. Betul, untuk bersihkan dia lah. Lepas tu boleh nampak balik. Dan benda ni sekali saja, laser. Tak perlu berulang-ulang. Okey. Risiko, Dr. Helen. Mesti apa-apa operation kan ada risiko kan? Risiko. Okey, risiko yang paling kita takut ialah jangkitan kuman. Selepas buat ya. Kalau masuk je kuman, kalau teruk, memang susah kita nak garanti. Tapi the chances of dapat tu adalah kurang daripada 1%. Kurang daripada 1%. 99% insyaAllah okey. Less than 1% ada masalah. Tapi even then, dengan teknologi sekarang, sebab dia punya wound kecil, so sangat-sangat kurang. Tapi I believe mesti ada rawatan kan, doktor, kalau ada jangkitan kuman. Betul, kan? Mesti ada rawatan. Tapi yang penting tu pencegahan lah. Pencegahan awal. Lepas buat tu cuci tangan, ikut nasihat doktor, gosok mata semua tak boleh, doktor. Tak boleh sebab kuman. Tangan kita banyak kuman.
Risiko lain seperti masa buat tu ada kemungkinan yang kecil saja juga. Kalau terkena bahagian jeli datang ke depan, kita panggil posterior capsule rupture. Kalau jeli macam tu dia leceh sikit lah, cuma masa panjang sikit, perlu bersih-bersihkan. Kantar tu kadang-kadang tak boleh letak dekat tempat asal, kena letak bahagian depan sedikit, tapi masih boleh dirawat. Doktor, saya pernah dengar makcik saya dulu dia pernah buat cataract, and dia dalam masa beberapa bulan dia tak boleh solat secara sujud kan, Dr. Musha. Okay. Kenapa benda tu berlaku seperti itu, doktor? Okay. Memang macam tu ke? Kena solat duduk ke lepas sebenarnya pembedahan? taklah sampai 3 bulan ya. Kalau saya selalu bagi tahu pesakit dalam 2 minggu okey ya, sebab kita dah buat pembukaan kan, kita dah buka macam mana pun, kita dah buka wound masuk dalam mata. Kita takut nanti dia punya pembukaan tu dia tak tertutup stable lagi. Lagi satu, kantar tu dalam mata dia baru nak set down, dia baru nak stable kan. So kita tak nak pesakit gerak terlalu banyak. Dia macam ada tekanan ke macam mana, doktor? Dia ada rasa tekanan ke macam mana? Sebenarnya tak rasa tekanan, cuma kita terover sedikit sebenarnya. Kita bagi tahu pesakit elok jaga macam tu ya. Tapi tak adalah macam dalam buku kita, dalam medical kita cakap tak boleh solat secara macam tu ya. Tapi sebagai doktor, sebagai rakyat Malaysia ni, kita memang aware sikit lah. Kalau macam orang yang ada kencing manis, okey, dia nak buat cataract, ada tak risiko untuk dia? Sebab orang kencing manis kan kalau macam ada luka lambat untuk sembuh kan, doktor kan? Betul, bagus. So macam mana tu, doktor? So sebelum orang yang kencing manis, kalau dia ada cataract, kita akan check dulu dia punya retina. Dr. Musha kan? Kalau retina tu berisiko, katakan dia ada perdarahan. So selalunya kita akan buat rawatan laser untuk retina dulu. Sebab apa? Sebab lepas buat cataract nanti, cataract tu ialah satu stres untuk mata. Nanti akan keluar faktor-faktor ni. So lepas operation cataract ada risiko perdarahan dalam retina itu akan bertambah. So kita akan buat rawatan retina dulu sebelum buat rawatan cataract. Doktor, kalau mak ayah kita mengadu mata macam kelabu, perlu ke kita bawa mak ayah jumpa doktor segera? Mesti kan, sebab kita tak tahu sama ada benda ni cataract ke ada masalah lain. Okey. Yalah, mak ayah mengadu, elok buat appointment jumpa doktor, sebab kita takut juga keadaan lain seperti glaukoma. Macam cataract ni bila kita dah buat operation dia akan okey balik. Tapi macam kes-kes macam glaukoma ni dia tak not reversible. So kalau kita dapat tahu awal, ambil ubat awal, so kita akan mencegah daripada menjadi buta. Okey. Apa yang Dr. Helen boleh, what are the common myth kat luar kan, mitos-mitos selalu dengar buat cataract, then what would you advise on that? Mitos yang paling biasa kita dengar, guna ubat lah. Doktor, saya boleh tak saya guna ubat ni? Kawan titis saya cakap, jiran saya cakap, titis ubat ni cataract hilang. Tu mitos yang memang salah. Okay, mana ada, kalau macam tu tak adalah cataract di dunia ni. Semua orang guna ubat kan. So tak ada cara yang sah dari segi ubat. Memang satu-satu caranya ialah buat pembedahan cataract. What about mengelakkan? Boleh elak cataract? Cataract tu boleh tak kita elak umur kita? Penuaan tidak boleh kan. So lambat laun semua akan orang akan ada. Sama ada awal ataupun lambat sahaja. Terima kasih Dr. Helen. Okey, akhir sekali jangan lupa untuk subscribe, like, comment our channel, dan jangan lupa untuk share video ni. Anda tanya, doktor cakap.